Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita untuk episod kali ni, di mana kita seperti yang korang tahu ataupun korang yang mana yang baru first time tengok video saya, right, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad. So kita ada misi di mana kita akan untuk season 26-27 kita akan cuba untuk reviewkan setiap jersey tim-tim Liga Super yang ada dekat yang ada menjual, bukan ada dekat, ada menjual. So untuk hari ni seperti yang korang tengok, kita memakai baju Johor Darul Takzim. So rasanya korang dah boleh agak lah kita nak review jersey apa untuk hari ni. So untuk hari ni kita akan kita akan review dekat korang jersey apa. Kita tengok jersey Johor Darul Takzim. Alright. So ini dia, kita dah dapat dah. Kita dapatkan jersey original untuk Johor Darul Takzim untuk season 26-27 yang third kit punya. Korang tahu kan warna apa kan? Ini dia. So ini dia hari ni kita reviewkan untuk korang. Kita ada jersey Johor Darul Takzim untuk third kit punya yang diorang dah keluarkan beberapa hari lepas. Nanti kita beritahu kat korang dekat mana yang korang boleh dapatkan jersey ni. So kita akan bedah jersey ni sama-sama. Kita tengok sendiri perbezaan material dia, sama ada yang ini ataupun yang before this lagi sedap. Okay, so ini kita letak tepi dulu. Alright. So untuk siapa yang tak pernah membeli Johor Darul Takzim official punya jersey, dia sebenarnya tidaklah terlalu mahal dan tidaklah terlalu murah. Okay, bagi kita macam biasalah, kita seperti yang sedia maklum, kita ni memang kalau harga yang mahal sikit kita akan berasa berkira-kira, betul. Tapi untuk macam saya, bagi saya, untuk kita sama-sama membantu kewangan kelab, so apa salahnya kita kumpul dulu. Kita tak adalah dalam masa yang singkat, kita kumpul dulu banyak-banyak, sikit demi sikit, dan akhirnya insyaAllah kita akan dapat yang beli yang original item. So dekat tangan saya ni kita ada third kit Johor Darul Takzim official untuk season 26-27. So inilah dia punya detailing. Kita buka dulu. So apa yang korang dapat kalau korang membeli yang official punya? So first kali korang akan dapat macam biasa lah, dia punya tagging. Right, dia punya tagging official daripada Nike. Untuk siapa yang bertanya sebenarnya kita beli dekat mana, kita beli direct daripada JDT Direct. Nanti kita akan bagi tahu dekat mana yang korang boleh tekan untuk dapatkan. Okay, so ini adalah dia punya detailing. Ini jersey-nya seperti yang korang lihat ni. Kat depannya, kat bahagian hadapan ada datang dengan logo Johor Darul Takzim, 3 bintang dekat bahagian atas, dan juga logo bersulam daripada Nike, logo bersulam. Lepas tu dekat bahagian tengah ni, ini yang membuatkan kita rasa macam sangat teruja. Sebab untuk siapa yang tak tahu, JMYR ni lebih macam satu platform yang Johor buat untuk Bitcoin. So nanti korang yang mana yang tak tahu, korang boleh try search lagi. Okay, so untuk siapa yang tak tahu, kita ni dalam edition yang mana kita nak support local brand. Bukan local brand, support local team local untuk dia punya dari segi kewangan kelab lah. Okay, so tadi kita dah reviewkan depan. So ini adalah detailing dekat bahagian belakang. Okay, ini adalah dia punya detailing. Ada logo Johor dekat bahagian atas, Your World. Lepas tu dekat bahagian bawah kita ada sponsor daripada Toyota. So mungkin korang nampak kosong, tapi sebenarnya kalau korang nak dapatkan, korang nak letak nama korang pun boleh dekat bahagian belakang ni. Cuma ada tambahan duit lah. Okay, so untuk siapa yang bertanya, jersey ni berapa ringgit kita beli? Okay, untuk third kit ni harga dia cumalah RM189. So bagi korang mahal ke murah? Sebenarnya, tapi kalau korang tadi pendapat saya, untuk third kit, official kit yang player sendiri pakai, yang fans boleh dapatkan original punya, yang ni berharga 189. Bagi saya ia berbaloi lah. Sebab apa? 189 korang dapat kualiti yang sama macam player pakai. Dan untuk mengetahuan korang, untuk yang third kit dah beberapa season dah
diorang pakai untuk tech kit ni, diorang punya retailing tak ada play issue dan player pun sama juga pakai yang sama. So inilah dia punya retailing. So bagi saya kalau tengok pada design, kalau korang tengok kan dia tak adalah terlalu heavy. Kan ramai yang cakap macam jersey ni jersey kosong je kan, plain je, apa yang special sangat, betul? Okay, untuk third kit ni korang memang dah boleh lihat lah. Memang sebelum-sebelum ni pun memang dia punya design semua untuk third kit Johor simple sahaja, tak terlalu heavy. Dia akan heavy dekat mana? Nanti korang tunggu dia punya release untuk jersey home dan juga away. Berbaki lagi beberapa hari lah. Korang boleh stay tune. Okay, so untuk siapa yang bertanya dia punya cutting macam mana untuk baju Johor third kit ni, detailing adalah pakai jenis material yang slim fit. Okay, so nanti kita akan cuba pakai untuk bagi korang tengok look dia macam mana. Okay, so sebelum kita try baju ni dekat badan sendiri, so untuk siapa yang bertanya, yang ni diorang dah start pakai ke? Untuk yang baju warna pink ni, untuk Johor sendiri dah start pakai dah ketika diorang melakukan perlawanan persahabatan dengan Chelsea baru-baru ni, yang mana keputusan berkesudahan 3-3. Arif Aiman skor masa game tu. So inilah bajunya yang diorang pakai. Mungkin korang tengok, sebenarnya kalau player tak pakai korang nampak biasa kan, tapi bila player pakai korang nampak lawa pula. Baik. Macam tu lah, aku minat. Kau bang? Yo, Waalaikumsalam. Abang ganggu. Tak apa. Nak Apa tu? message sikit boleh? Boleh. Tapi sebelum tu boleh perkenalkan dulu nama abang. Oh, hai. Nama saya Michael Jordan. Boleh panggil MJ. Baik gila kan? Saya nak ambil masa abang sikit. Boleh, sila. Okey. Hari ni saya ada satu barang. Saya nak abang tengok dan abang cuba bagi abang punya first impression. Lepas tu nanti saya nak tahu berapa rate abang per 10 yang abang boleh bagi untuk Barang ni. abang Boleh buka? nak tengok. Boleh, tak ada masalah. Ni boleh buka dalam? Boleh buka dulu. Abang ambil masa sikit. Boleh, it's okay. Abang boleh rasa. Dia bukan jersey baru tu ke? Yes. Kalau abang pandai, sekarang saya tanya, untuk tim Johor ni Arif Aiman pakai nombor berapa sekarang? Dulu 42, sekarang dia tukar 10 kan? Uish. Main gila. Okey, abang boleh ambil masa dulu. Tahu agak lah jersey dia. Ya. Oh, tukar depan lah. Depan dah tukar JMYR, dia punya big point. Logo pun not bad lah. Okay. So, apa abang punya first impression bila abang tengok baju ni? Abang tengok Dia punya review colour lah. jujur je pun tak ada masalah. Hijau lah. Jujur. Hijau, colour dia menarik lah. Macam Colour striking menarik. sikit. Sebab warna pink, okay, faham. Lepas tu, sangat ringan. Baju ringan Baju kalau ringan. bandingkan dengan baju yang ni, dia Yang lebih lama kurang kan? Cuma kurang beza lah. kan? Cuma yang ni saya rasa lagi Okey. sedap lah orang Tahu kata. sebab apa? Sebab apa? Sebab ini. Abang boleh tengok kat sini. Kalau abang tengok, yang ni dia punya detailing pakai kain lain. Oh, Dekat bahagian dekat bahagian belakang dia ada tambah satu kain mesh. So membuatkan dia lagi ringan. Abang boleh pegang dulu rasa. Yang ni kain lain dan ini pun abang boleh rasa dia punya permukaan kain. Oh, lain lah tu. Patut dengan semacam. Okay. So terima kasih bang. Pandai kata rate per 10 untuk baju ni. Per 10 lah. Yes, per 10. Berapa yang abang rasa abang Saya bagi? bagi lebih 100 per 10. Wow. 100 per 10. Sebab Johor kan. Okay. Abang nak Johor? Saya anak jati Johor. Weh. Okey bang. Okay bang. Boleh bawa balik? Bawa balik nanti saya try lagi. Okey. Okey. Okey bang, terima kasih. Weh, baik kan. Boleh. Sila. So hari ni nama saya Muhammad Iman. So hari ni saya ada bawa satu barang. Saya nak minta abang tengok dulu. Okey. Saya just nak minta abang punya first impression. Ni bagi JDT baru tu. Abang boleh tengok dulu, abang boleh rasa dulu permukaan dia punya detailing kain. Abang boleh tengok dulu. Abang fans Saya mana? fan JDT tau. Weh, abang dah Dia beli dulu. zaman baju oren tu. Abang dah beli dulu? Belum. Wah, tak apa, nanti Baru saya keluar, saya adjust kat abang. Cantik. Depan di bahagian belakang dia ada sponsor daripada Toyota. Yang ni dia punya big fan JMYR. So apa abang punya first impression terhadap baju ni? Dia nampak simple. Okay.
Dia cantik. Tapi memang sejujurnya memang simple betul. Simple, memang simple. Tapi memang cantik warna dengan warna dia. Warna pink Warna dia striking kan, betul lah. perempuan suka, lelaki suka. So, semua boleh pakai. Right. So, terima kasih untuk komen tu. So, untuk rating per 10, berapa yang abang boleh bagi untuk baju Johor yang baru? 95 per 10. Okay. Simple kan. Terima kasih bang. 10 lah. So, kalau satu macam home dengan away nanti memang akan jadi 10 per 10 lah. Jadi kita tengok, kita belum keluar lagi esok Okay, kau. betul. Ya. Okay. So, terima kasih bang. Okay, sama-sama. Dapat free je. Okay, just okay. Okay. Okay, terima kasih. So, untuk korang yang mana yang nak dapatkan baju Johor yang official, yang terbaru untuk third kit 26-27, korang boleh stay tune, kita akan bagi link dekat bio. Bukan dekat bio, dekat bawah, dekat video YouTube ni. So, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.